Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang kertas 2, teknik menjawab kertas 2 khususnya bahagian A dan juga yang berkaitan dengan sistem dan aplikasi bahasa. Kita khususkan lagi untuk soalan nombor 1 iaitu morfologi. Bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, ya. Dan kita fokus kepada morfologi. Sebelum itu morfologi bolehlah dimaksudkan sebagai bidang ilmu yang kaji struktur kata, bentuk kata dan juga penggolongan kata. Okay, sebelum itu kita bincangkan dahulu soalan 1, perkara-perkara yang patut yang berkaitan dengan morfologi ini, ya. Bina ayat berdasarkan arahan soalan yang berkaitan dengan petikan atau bahan yang diberi mengikut tema. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bina ayat sendiri. Tidak boleh mengambil ayat dalam petikan atau dalam keseluruhan kertas soalan. Okey, seterusnya, jumlah ayat yang dibina bergantung pada arahan dalam soalan. Okey, seterusnya, jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. Okey, seterusnya, bentuk skema pemarkahan secara analitik, ya, secara analitik. Okay, kita mulakan dengan contoh soalan morfologi contoh 1. Ya, ini berdasarkan item daripada lembaga peperiksaan yang kita bincangkan baru-baru ini, ya. Okey. Ini arahan soalannya. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Kemudian, anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau tahas. Okey, peruntukan markah 8 markah. Okey, itu arahan soalannya. Okey, baca arahan soalan sejelas-jelasnya, Okey, jadi soalan meminta pelajar untuk menyenaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif, ya. 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Okey, kita lihat petikannya. Okey, ini petikannya, ya, yang perlu pelajar cari 2 kata adjektif dan juga 2 kata kerja, ya. Okay, anggaran petikan ini dalam 50 hingga 80 patah perkataan saja. Okey, saya harap pelajar dapat baca dengan teliti petikan ini, setiap ayat demi ayat, ya. Setiap baris demi baris dan setiap ayat demi ayat untuk mengenal pasti yang mana satu kata kerja dan juga kata adjektif, ya. Kalau boleh selepas ini pelajar terus garis mana-mana perkataan yang dilihat yang berkaitan dengan kata kerja dan kata adjektif. Okey, kita teruskan bagaimana cara menjawabnya. Okey, ini teknik menjawab soalan morfologi ini, ya, yang contoh 1 ini. Okey, kita lihat yang pertama. Pelajar hanya perlu senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif berdasarkan arahan soalan, ya. Yang kedua, pelajar tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 2 perkataan berdasarkan kata kerja dan kata adjektif. Okey. Sekiranya pelajar menyenaraikan lebih daripada 2 perkataan daripada setiap kata, maka jawapan selebihnya itu tidak akan diambil kira sebagai jawapan walaupun jawapan tersebut betul. Okey, keempat, 8 markah akan diberi berdasarkan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif yang telah disenaraikan dan 4 ayat yang dihasilkan daripada perkataan-perkataan tersebut. Okey, itu antara tips untuk menjawab soalan ini, ya. Kita lihat bagaimana contoh jawapannya. Okey, contoh jawapannya. Okey, pelajar bolehlah buat tulis kata kerjanya, ya, sebab arahan soalan meminta untuk menyenaraikan. Jadi pelajar selepas baca petikan tersebut terus tulis kata kerja dan senaraikan 2 kata kerja. Okey, contohnya yang pertama bersaing. Okey, yang kedua mewujudkan.
dan sebenarnya jawapan di situ lebih daripada 2 sebenarnya, 2. Dan pelajar hanya diminta untuk mengemukakan ataupun menyenaraikan 2 sahaja. Okey. Jadi yang kedua, kata adjektif. Okey, kita senaraikan dahulu 2 kata adjektif. Okey, yang pertama tepat dan yang kedua mesra. Okey, jadi ini telah menunjukkan kita telah mengikut arahan, ya, sebab diminta dalam arahan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Jadi kita senaraikan dahulu 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Seterusnya, apabila kita lihat soalan itu, dia minta kita menghasilkan ayat. Okey, jadi kita tulis ayat kata kerja di atas dan kita bina ayat yang pertama tadi daripada perkataan bersaing. Okey, jadi kita tulislah perkataan ataupun ayat tersebut. Okey, begitu juga yang kedua tadi, mewujudkan. Kita tulislah ayat mewujudkan, ya, dan lebih baik kita garis perkataan yang diminta tadi, ya. Okey, dan begitu juga seterusnya kita buat ayat, tulis tajuk di atas itu ayat kata adjektif dan kita hasilkan ayat daripada perkataan yang diminta tadi, yaitu tepat. Dan ayat yang kedua yang telah kita senaraikan yaitu mesra. Jadi ini antara contoh cara menjawab soalan morfologi, ya. Okey, itu contoh yang pertama. Tapi kita pergi kepada contoh 2. Okey, arahannya lebih kurang juga, ya, tetapi mengikut markah yang ditetapkan. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okey, 6 markah diperuntukkan di situ. Okey, jadi baca arahan betul-betul dan fahamkan. Arahan ini meminta pelajar untuk mengemukakan ataupun menyenaraikan 3 kata majmuk sahaja, ya. Dan selepas kita senaraikan 3 kata majmuk, kita bina ayat daripada setiap perkataan yang kita telah pilih tadi. Okey. Okey, pelajar, ini petikan yang diberikan. Okey, baca petikan ini sejelas-jelasnya, ya. Baca setiap ayat demi ayat daripada petikan ini, dan apabila pelajar membaca, terus garis perkataan-perkataan yang telah ditemui, ya. Terus garis bawahi perkataan-perkataan tersebut. Itu salah satu cara teknik untuk kita memudahkan pelajar. Terus garis pada kertas soalan anda di sini, garis saja supaya kita dapat kenal pasti. Mungkin kita boleh garis perkataan tersebut lebih daripada 3, ya, tetapi kalau kita mau garis, kalau kita hendak garis lebih daripada 3 tidak ada masalah, ya. Untuk di sini sajalah. Okey, jadi selepas kita sudah kenal pasti 3 kata majmuk itu, okey, kita terusnya jawab soalan. Okey, sebelum itu teknik menjawab soalan ini, tips menjawab teknik soalan ini ialah pelajar hanya perlu senaraikan 3 kata majmuk berdasarkan arahan soalan. Pelajar tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 3 kata majmuk. Ketiga, pelajar perlu membina 3 ayat berdasarkan 3 kata majmuk yang telah dipilih. Dan yang keempat, 6 markah akan diberi berdasarkan 3 perkataan yang telah disenaraikan dan 3 ayat yang telah dibina. Okey, dan pastikan yang dipilih itu betul, ya. Kalau tidak betul, tidak boleh jugalah diberi 6 markah. Okey, itu tipsnya. Okey, jadi selepas kita kenal pasti tadi, mungkin kita telah senaraikan lebih daripada 3 dalam petikan itu, kita telah garis bawahi. Jadi kita terus menjawab kepada soalan, kita senaraikan dahulu 3. Okey, kita tulis kata majmuk,
Kita letak yang pertama warga negara, yang kedua generasi muda, dan yang ketiga jati diri. Okey, kita senaraikan di sini. Maknanya inilah jawapan kita. Ya, ingat, jangan tulis lebih daripada arahan soalan. Okey. Okey. Seterusnya, okey, jadi langkah yang kedua, selepas kita senaraikan, kita bina ayat. Okey, kita bina ayat. Okey, kita tulis ayat kata majmuk. Okey, yang pertama berdasarkan perkataan warga negara. Okey, kita hasilkan dan kalau boleh kita garis bawahi. Okey. Yang kedua begitu juga, dan yang ketiga dengan menggunakan perkataan jati diri. Okey. Jadi ini salah satu teknik, ini hanya cadangan daripada saya. Ya, pelajar boleh gunakan teknik ini untuk memudahkan pelajar. Jadi itu serba sedikit cadangan jawapan daripada saya. Ya. Jadi setakat ini sahaja, semoga bermanfaat kepada semua, khususnya kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan akhir tahun ini, ya, dan juga sebagai pendedahan awal kepada semua, khususnya pelajar-pelajar tingkat 4 tahun ini. Sebelum itu saya minta maaf sekiranya ada idea-idea ataupun perkataan yang tidak jelas dan juga tidak difahami dan juga tidak bertepatan dengan kehendak rakan-rakan di sana. Semoga perkongsian ini memberi idea sedikit kepada saya dan juga kepada semua untuk terus maju ke hadapan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung teknik menjawab bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Hari ini kita akan fokus kepada soalan nombor 2, sintaksis. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum itu sintaksis dapatlah ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Okey, sebelum itu kita akan lihat dahulu soalan 2 sintaksis ini. Okey, yang pertama skop item ataupun soalan ialah yang berkaitan dengan susunan ayat, binaan ayat, ragam ayat, iaitu subjek predikat, pola ayat, ayat susunan biasa, songsang, aktif pasif, ajuk pindah, serta lain-lain. Itu antara skop item ataupun soalannya. Okey, yang kedua, soalan terdapat dalam petikan dan mengikut tema. Ketiga, jumlah soalan bergantung pada arahan dalam soalan. 4, jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. 5, bentuk skema pemarkahan analitik. Kita teruskan kepada contoh item daripada lembaga peperiksaan yang dikeluarkan baru-baru ini. Ini contoh soalan sintaksis contoh 1. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Ini bentuk soalan. Kemungkinan akan dikemukakan soalan susunan ayat biasa tukar kepada ayat songsang. Jadi ini contoh 1. Diberi petikan ataupun diberi beberapa ayat, satu perenggan. Baca arahan soalan betul-betul. Bagaimana menjawabnya ataupun teknik menjawab soalan susunan biasa ini? Mula-mula baca dan fahamkan arahan soalan. Kedua, pelajar hanya perlu merujuk pada ayat yang bergaris sahaja. Ketiga, tidak boleh mengubah maksud asal apabila mengubah susunan ayat biasa menjadi ayat songsang. Itu teknik ataupun cara menjawab soalan contoh 1 ini.
Oke, bagaimana contoh jawapannya? Kita lihat contoh jawapannya. Oke, kita tulis ayat songsang. Untuk menjawabnya kita tulis ayat songsang. Yang penting nomor soalan jangan lupa ditulis. Oke. Dan terus tulis satu contoh jawaban bagi soalan yang pertama tadi, yang telah digarisi. Oke, jadi jawabannya wajar diterokai oleh golongan remaja bidang keusahawanan. Oke, yang penting dalam ayat songsang ini ialah nada, cara pembacaannya. Oke, ini jawaban, contoh jawaban yang kedua. Oke, dan ini contoh jawaban yang ketiga. Oke, jadi cara menjawabnya hanyalah perlu tulis saja. Yang paling penting kalau dalam soalan ini kita perlu cara menjawab, tulis nomor soalan dan juga jawaban. Oke, seterusnya kita lihat contoh soalan 2. Sintaksis ini contoh soalan 2. Oke, kita baca arahan soalannya. Berdasarkan petikan di bawah, bina 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Oke, jadi perlu dibaca arahan soalan ini betul-betul. Pelajar dikehendaki mencari ataupun bina 6 ayat. Oke, pelajar dikehendaki bina 6 ayat. Jadi dikemukakan satu perenggan petikan dan ada maklumat-maklumat yang berkaitan dengan frasa-frasa yang condong itu. Oke, jadi ini berkaitan dengan kata tanya dan juga ayat tanya. Oke, yang berkaitan dengan kata tanya dan juga ayat tanya. Oke, jadi bagaimana tips untuk menjawab soalan seumpama ini? Oke, cara yang pertama, sekali lagi baca dan fahamkan arahan soalan. Oke, ini paling penting. Pelajar kena baca dan fahamkan kehendak soalan. Oke. Yang kedua, pelajar hanya perlu kenal pasti terlebih dahulu frasa yang berhuruf condong. Oke, tadi kita telah highlightkan huruf condong. Jadi kenal pasti huruf frasa yang berhuruf condong. Ketiga, berdasarkan frasa berhuruf condong inilah pelajar boleh membina ayat tanya yang lengkap. Oke, kena baca betul-betul dan barulah boleh kita buat ayat tanya yang lengkap. Jadi jangan lupa baca ayat tersebut untuk kita mudah faham dan cara menjawabnya dan menghasilkan ayat tanya yang lengkap. Jadi selepas baca dan kita fahamkan, kita jawab. Pelajar perlu jawab dengan cara menjawabnya. Pelajar perlu tulis ayat tanya, yang paling penting nomor soalan. Jangan lupa nomor soalan. Tulis ayat tanya dan kita letakkan nomor, dikehendaki 6. Tadi kita tulis yang pertama. Ini contoh jawapannya. Oke, di manakah perhimpunan rasmi diadakan? Ini contoh jawapan yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Oke, ini contoh jawapan. Pelajar kena tulis. Yang paling penting dalam menjawab, pelajar jangan lupa nomor soalan. Oke, tulis nomor 2, soalan 2 dan nomor soalannya. Begitu juga jawaban. Oke, kita teruskan kepada contoh 3. Berdasarkan petikan di bawah, kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang Anda pilih seperti yang berikut. Oke, telah diberi contoh tapaknya bagaimana pelajar perlu buat. Ini contoh, maknanya perlu tulis subjek di atas, predikat di bawah. Oke, dan diberikan petikan. Oke, ini contoh soalan. Oke, contoh soalan. Jadi bagaimana tips untuk menjawab soalan seumpama ini? Oke, antara teknik menjawab soalan, sintaksis bagi soalan contoh 3 tadi. Yang pertama, sekali lagi baca dan fahamkan arahan soalan. Sebab arahan soalan itu penting.
Ya, banyak maklumat yang kita boleh tafsir di situ, dan kalau kita silap tafsir, tidak baca dan fahamkan betul-betul, akhirnya kita akan jawab dengan jawapan yang kurang tepat. Okey, kedua, pelajar perlu terlebih dahulu kenal pasti 3 ayat yang dikehendaki berdasarkan soalan. Okey, kenal pasti dahulu apa 3 ayat yang dikehendaki itu. Okey, yang ketiga, kemudian pelajar pisahkan ayat-ayat tersebut menjadi 2 bahagian, iaitu subjek dan predikat berdasarkan contoh yang diberi. Okey, pisahkan. Ada tapak sudah diberi, contoh tapak itu gunakan sahaja seperti itu. Okey, itu tips untuk menjawab soalan 3 tadi. Okey. Okey, bagaimana cara menjawabnya? Okey, sekali lagi kita lihat contoh 3 ini. Bagaimana cara menjawabnya? Jangan lupa tulis nombor soalan, okey, dan juga nombor jawapan kita. Yang pertama, okey, ini jawapannya, ya. Okey, subjek di atas dan predikat di bawah. Okey, kita tulis seumpama inilah, ya. Okey, begitu juga jawapan nombor 2 ataupun ayat yang kedua. Okey, dan seterusnya ayat yang ketiga. Ya, kita pisahkan subjek dan juga predikatnya. Okey. Jadi itu antara contoh menjawab. Yang paling penting sekali lagi, jangan lupa tulis nombor soalan. Ya, nombor soalan pada kertas pelajar, ya, untuk pemeriksa ataupun guru faham, tahu di mana letaknya jawapan-jawapan anda itu, ya. Okey, jadi itu sahaja untuk soalan nombor 2 bahagian A ini, kertas 2, ya. Jadi dalam contoh ini telah dikemukakan ada 3 contoh yang berkaitan dengan sintaksis. Yang contoh ketiga tadi berkaitan dengan subjek dan predikat, dan juga contoh yang kedua tadi yang berkaitan dengan kata tanya dan ayat tanya, dan yang contoh yang pertama tadi dikaitkan dengan susunan biasa dan juga susunan songsang, ya. Dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan soalan yang akan dikeluarkan daripada sintaksis ini, ya. Cakap pajuk, cakap pindah, ya, dan sebagainya. Okey, jadi pelajar kena lebih banyak membuat latihan berkaitan dengan sintaksis ini, sebab soalan sintaksis ini cukup luas, ya. Jadi setakat itu sahaja. Semoga bermanfaat kepada semua. Boleh komen kepada video ini, dan semoga video ini memberi sedikit bermanfaat kepada semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan teknik menjawab soalan bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Hari ini kita akan cuba kongsikan lagi soalan nombor 3, iaitu penyuntingan. Okey, kita teruskan. Okey, skop dalam bahagian A ini iaitu penyuntingan. Okey, sebelum itu penyuntingan ini kita akan kaitkan dengan mengenal pasti kesalahan penggunaan bahasa. Okey. Okey, soalan penyuntingan ini mempunyai beberapa skop, antaranya soalan penyuntingan mengikut teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai. Okey, itu antara skop dalam soalan penyuntingan ini. Okey, yang kedua, jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Ketiga, jenis kesalahan yang diuji, antaranya ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa, dan lain-lain. Okey. Keempat, jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Kelima, bentuk skema permarkahan secara analitik. Okey, itu serba sedikit. Kita teruskan. Ini contoh soalan nombor 3, penyuntingan. Contoh 1. Kita baca arahan soalan ini. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa, manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan. Anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut.
Okey, ini contoh arahan untuk soalan 3 contoh 1. Okey, ini contoh petikan 1. Okey, daripada petikan 1 ini pelajar kena pasti 6 kesalahan bahasa. Okey, jadi pelajar perlu baca petikan ini, diberi satu petikan, markah 6 markah di situ ditulis. Okey, jadi apabila melihat soalan macam ini, pelajar bolehlah terus garis perkataan-perkataan yang telah dikenal pasti. Okey, contoh, pada era globalisasi ini, pelbagai jenis kenderaan yang moden telah mencipta bagi menggantikan kenderaan konvensional sebagai pengangkutan awam. Okey, kita telah jumpa di sini kesalahan. Okey, kesalahan apa? Kesalahan istilah. Okey, kesalahan istilah dan juga kesalahan ejaan. Ya, kita jumpa kesalahan. Okey, garis. Okey, itu contoh cara menjawab, ya. Jadi kita teruskan. Okey, ini petikan 2. Okey, petikan 2 ini kita kenal pasti tadi diminta 5 kesalahan, dan apabila kita baca kita akan melihat kesalahan-kesalahannya. Okey, antara kesalahan yang kita dapat kenal pasti di sini, yang pertama ini, kesalahan istilah. Selamat pagi Dr. Aidil, terima kasih kerana sudi menghabiskan masa untuk diwawancara pagi ini. Okey, ini kesalahannya, menghabiskan. Okey, seterusnya, saya Munira daripada Kelab Majalah Intan SMK Cempaka. Okey, kesalahan tata bahasa di sini, ya. Okey, itu contoh garis, ya. Okey, jadi apakah teknik menjawab soalan macam ini? Okey, kita lihat satu persatu. Tekniknya yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Seperti tadi, baca, kalau dikehendaki 5, carilah 5. Okey. Yang kedua, fokus dan selesaikan terlebih dahulu petikan 1. Okey. Ketiga, fokus khususnya kepada kesalahan ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dalam mengenal pasti kesalahan. Okey. Yang keempat, pelajar perlu terlebih dahulu kenal pasti 6 perkataan yang salah berdasarkan arahan soalan. Okey. Kemudian, senaraikan perkataan yang salah dan tulis jawapan yang betul bersebelahan jawapan yang salah tersebut. Okey. Seterusnya, pelajar tidak boleh menyenaraikan lebih perkataan daripada arahan soalan ataupun kehendak soalan. Kemudian fokus pada petikan 2 dan cara tadi daripada soalan 3 hingga langkah 3 hingga 6, okay, sama sahaja, ya. Okay, itu teknik ataupun cara menjawab soalan contoh 1 tadi. Okey, jadi bagaimana bentuk soalan yang kita akan jawab nanti? Okey, begini bentuknya. Contoh jawapan soalan 3 untuk contoh 1. Okey, petikan 1. Pelajar kena tulis petikan 1. Okey, nombor soalan kena tulis. Okey, kalau soalan 3, tulis soalan 3. Okey, petikan 1. Okey, 1. Okey, mencipta, dicipta. Okey, tulis. Ya, dan di bersebelahan. Tanda sempang kita letakkan. Okey, kita kena senaraikan. Pertama, senaraikan dahulu kesalahan. Di sebelahnya jawapan yang betul. Okey, begitu juga seterusnya. Okey, kita senaraikan 5, 6 sahaja, ya, ikut arahan soalan dikehendaki. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh jawapan untuk petikan 2. Tulis petikan 2 dan jawapannya. Senaraikan jawapannya dan di sebelahnya itu jawapan yang betul. Okey, senaraikan 5 sahaja. Okey, sebab kalau kita senaraikan 6 itu tidak mematuhi arahan soalan, dan sekiranya jawapan ke-6 itu betul, tidak akan dikira juga, ya. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh soalan 3 juga, tapi kita lihat contoh 2, ya, bentuk contoh 2. Kemungkinan soalan begini pula akan keluar. Okey, ini arahan soalan. Petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa.
senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Okey, ini petikannya. Diberikan petikan 2 perenggan ini dan diminta mencari 13 kesalahan bahasa. Contoh kita baca. Campur tangan di Perak bermula akibat masalah perlumbaan tahta kerajaan Perak antara Sultan Abdullah dan Sultan Ismail. Kita lihat ayat yang pertama ni ada kesalahan bahasanya. Ini kesalahan bahasa yang kita dapat. Yang pertama, akibat masalah, unsur lewah bergerak ataupun diwujudkan sekali. Kita ambil salah satu sahaja. Yang kedua, kesalahan perlumbaan. Perlumbaan, istilah tidak tepat. Itu contoh. Yang lain pelajar boleh terus garis seterusnya. Jadi bagaimana tips ataupun cara menjawab soalan contoh 2 tadi? Baca dan fahamkan arahan soalan. Perlu, ini amat penting. Fokus khususnya kepada kesalahan ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dalam mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam petikan. Yang ketiga, pelajar perlu terlebih dahulu kenal pasti 13 perkataan yang salah berdasarkan arahan soalan. Kenal pasti 13, kemungkinan ada 15, 16, tapi 13 sahaja yang diperlukan. Kemudian senaraikan perkataan yang salah dan tulis jawapan yang betul bersebelahan jawapan yang salah tersebut. Yang kelima, pelajar tidak boleh menyenaraikan lebih daripada arahan atau kehendak soalan. Tidak perlu salin ataupun tidak perlu tulis sampai 14. Sebab kalau 14 itu betul, tidak akan dikira juga. Malah telah melanggar arahan soalan. Bagaimana cara menjawabnya? Sama juga seperti soalan ataupun contoh 1 tadi. Pelajar perlu tulis petikan 1 dan senaraikanlah satu persatu jawapan yang salah dan di sebelahnya jawapan yang betul. Sampai 13. Gini sahaja cara menjawab. Kita senaraikan 13. Kemungkinan jawapan kesalahan itu lebih daripada 13. Kemungkinan. Baiklah, itu sahaja perbincangan kita pada kali ini. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Maaf sekiranya ada kesalahan, dan boleh kongsikan video ini sekiranya boleh membantu rakan-rakan yang lain. Itu sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung perbincangan kita, iaitu teknik menjawab soalan bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Fokus kita soalan nomor 4, bahasa Melayu standard. Jadi kita teruskan dengan perbincangan soalan nomor 4 ini. Skop dalam soalan 4 bahasa Melayu standard ini kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, menukar bahan teks klasik atau lama kepada bahasa Melayu moden atau standard. Itu yang pertama, menukar. Yang kedua, bahan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4 dan 5. Jelas bahawa bahan ini diambil daripada Komsas tingkatan 4 dan 5. Yang ketiga, calon tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan atau bahan. Contoh, cakap ajuk tidak ditukar kepada cakap pindah. Bentuk skema pemarkahan secara holistik. Yang kelima, jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Itu skop soalan bahasa Melayu standard. Kita teruskan. Soalan 4 bahasa Melayu standard, contoh 1. Kita akan lihat satu contoh sahaja pada kali ini berdasarkan item, contoh item daripada lembaga peperiksaan. Kita baca arahan soalan. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian
tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Itu kehendak ataupun arahan soalan. Ya, mengubah teks bahasa Melayu klasik ini kepada bahasa Melayu standard. Markah 6 markah, dipetik daripada Kepimpinan Melalui Taladan. Antologi Jaket Kulit Kijam dari Istanbul. Tingkatan 4. Kita baca teks ini. Maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tidakkah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Maka sembah Temenggung, daulat Tuanku Shah Alam, Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi, seorang pun tak bertemu. Patik hamba pun hairanlah akan penjurit itu. Maka titah baginda, apakah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu? Itu sedikit petikan teks klasik. Jadi pelajar perlu menukar kepada bahasa standard. Sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana teknik untuk menjawab ataupun menukar teks ini kepada teks moden. Yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Baca dan fahamkan arahan soalan itu yang pertama. Penting membaca arahan soalan. Kedua, baca terlebih dahulu keseluruhan petikan tersebut. Ketiga, tukar mengikut ayat demi ayat berdasarkan petikan yang diberi. Pastikan bentuk dan makna asalnya tidak diubah. Dan yang kelima, penggunaan bahasa istana dikekalkan. Penggunaan bahasa istana mestilah dikekalkan. Jangan diubah bahasa istana. Itu antara tips teknik menjawab soalan ini. Kita lihat contoh jawapannya. Ini contoh jawapan. Cara menjawabnya kita tulis sahaja. Mula-mula kita akan cuba menulis ayat, kita ubah ayat demi ayat berdasarkan petikan tersebut. Baginda merasa hairan lalu bertitah, hai Temenggung, tidak disuruh pengawal berkawal ke tadi? Ini jawapan untuk ayat yang pertama. Yang kedua, Temenggung mengangkat sembah, daulat Tuanku Shah Alam, Patik menyuruh pengawal berkawal sejak semalam dan tidak ada sesiapa pun berjumpa. Patik berasa hairan akan pencuri itu. Ini untuk ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga, lalu baginda bertitah, bagaimana caranya pencuri itu mencuri? Itulah antara contoh jawapannya. Ayat demi ayat ditukar dan pastikan bahasa istana tidak diubah. Dikekalkan maksudnya. 3 ayat yang kita ubah ini memperuntukkan 6 markah kesemuanya. Itu sahaja berkaitan penerangan tentang soalan nombor 4 ini. Semoga bermanfaat. Maaf sekiranya ada kekeliruan, apa-apa kesalahan. Sekiranya bermanfaat, bolehlah berkongsi ataupun kongsikan bahan ini dengan rakan-rakan yang lain. Itu sahaja. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kepada teknik menjawab soalan bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Soalan nombor 5 iaitu peribahasa, dan ini merupakan soalan yang terakhir dalam bahagian A. Baiklah, kita teruskan. Soalan 5, peribahasa. Ini merupakan skop dalam peribahasa ini. Yang pertama, pelbagai bentuk berdasarkan gambar, situasi, karikatur, dialog, ilustrasi, petikan dan sebagainya. Pelbagai bentuk. Kedua, jumlah peribahasa bergantung pada arahan dalam soalan. Ketiga, jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. Itu skop dalam soalan peribahasa ini. Kita teruskan contoh satu item dalam soalan lembaga peperiksaan yang baru ini. Ini soalannya. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa.
senaraikan dua peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Oke, itu arahan soalannya. Oke, ini bentuk petikannya. Oke, kalau kita lihat arahan soalan meminta pelajar untuk mengenal pasti ataupun senaraikan dua peribahasa sahaja ya. Jadi pelajar boleh baca keseluruhan petikan ini dan cari dua peribahasa yang Anda faham dan tahu. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini peribahasa yang kita boleh lihat di sini. Oke, yang ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, terus garis. Bila kita jumpa garis untuk memudahkan. Oke, ada juga di sini seperti aur dengan tebing. Oke, itu antara contoh lah ya. Ada beberapa lagi bukan sahaja dua, sebenarnya ada 3 di sini peribahasa. Jadi pelajar hanya perlu kemukakan 2 sahaja. Oke, kita lihat bagaimana cara menjawab soalan seumpama ini. Oke, yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Yang kedua, kenal pasti dua peribahasa yang Anda tahu berdasarkan petikan. Oke, jadi soalan meminta pelajar mengenal pasti dua peribahasa. Oke, keluarkanlah dua peribahasa tersebut. Yang ketiga, senaraikan dua peribahasa tersebut. Selepas pelajar dapat kenal pasti dan senaraikan peribahasa tersebut. Setelah itu, beri jawapan yaitu peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa yang telah dikenal pasti tadi. Oke. Jadi di bawahnya ataupun di sebelah senarai peribahasa tersebut, berilah peribahasa yang sama maksud ataupun yang hampir sama maksudnya. Dan yang kelima, pelajar tidak boleh menyeraikan lebih daripada 2 peribahasa berdasarkan petikan dan tidak boleh lebih daripada 2 jawapan peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud. Oke, itu sudah cukup jelas ya. Oke, ini contoh jawapannya bagi soalan yang tadi. Oke, pelajar kena tulislah, kalau boleh tulis nomor soalan. Oke, sepertinya nomor 5, soalan 5. Oke, dan 1, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, dan jawapannya boleh letak di bawah ataupun boleh letak di bersebelahan jawapan itu. Oke, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Oke, itu yang sama maksud. Oke, jawapan yang kedua ataupun senarai peribahasa yang kedua, seperti aur dengan tebing. Dan jawapan bagi soalan ini ataupun peribahasa ini yang sama ataupun hampir sama maksudnya, bagai isi dengan kuku. Oke, itu contoh cara menjawab soalan 5 contoh 1. Oke, baiklah. Kita lihat pula contoh 2. Kalau keluar soalan yang seperti ini pula. Oke, kita baca arahan soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Oke, jadi diberi satu petikan, ada 2 perenggan, pelajar kena kenal pasti apakah peribahasa yang sesuai untuk situasi petikan ini. Jadi baca betul-betul, markah diperuntukkan 6 markah. Oke, kenal pasti 3 peribahasa. Oke. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Ini contoh cara menjawab. Yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Setiap kali mesti baca dan fahamkan arahan soalan. Oke. Dan yang kedua, baca dan fahamkan ayat demi ayat dalam perenggan petikan. Oke, maknanya perlu baca setiap ayat demi ayat. Oke, yang ketiga, senaraikan 3 peribahasa yang bersesuaian berdasarkan petikan teks yang diberikan. Oke, jadi senaraikanlah mana-mana yang bersesuaian berdasarkan ayat demi ayat kah, berdasarkan perenggan itukah. Yang penting apabila Anda membacanya telah dapat menyimpulkan satu peribahasa yang sesuai bagi ayat ataupun situasi dalam petikan itu. Oke, yang keempat, pelajar tidak boleh menyeraikan lebih daripada 3 peribahasa berdasarkan petikan yang diberi. Seperti awal tadi, tidak boleh tidak mematuhi arahan soalan. Soalan meminta pelajar 3 sahaja, jadi perlu senaraikan 3 sahaja. Oke. Oke, contoh jawapan bagi soalan yang tadi itu ya. Tulis
soalan ataupun tulis nomor soalan nomor 5 dan 1. Okay, kita boleh tulis itu bagai kaca terhempas ke batu. Okay, itu contoh satu jawapan. Itu contoh jawapan pertama. Okay, yang kedua, tulis nomornya bagai kacang lupakan kulit. Dan yang ketiga, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Okay, itu contoh jawapan. Okay, jadi perlu hanya 3 sahaja, tidak boleh lebih daripada 3. Ya, sekiranya pelajar menyenaraikan 4, walaupun jawapan nomor 4 itu betul, tidak akan diambil kira. Okay, jadi itu 2 contoh soalan dalam peperiksaan yang bakal dikemukakan dalam mana-mana peperiksaan. Dan banyak bentuk lagi yang belum dikemukakan ataupun diberi contoh di sini, tetapi ini antara contohnya. Ya, yang lain tu pelajar boleh ulang kaji dan berbincang bersama rakan-rakan guru yang lain. Okey. Jadi rasanya itu sahaja untuk soalan yang terakhir dalam aplikasi dan sistem bahasa. Sekian, terima kasih untuk soalan nomor 5 ini, dan kita telah habis untuk soalan bahagian A kertas 2 dari soalan 1 hinggalah soalan 5 tadi. Okey, semoga bermanfaat perbincangan ini dan perkongsian ini. Apa-apa cadangan ataupun komen, bolehlah komen pada video ini. Apa-apa yang kesilapan daripada saya mohon maaf. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.